Kak Rasma cakap dah lama sangat tak buat video masak ni. So hari ni Kak nak masak benda yang simple je, very simple. Kita nak masak sambal ayam. First thing first, kita kena ada ayam lah. Ada cili kering, ada belacan juga dalam ni. Ada bawang yang dah di blend. Ika blend 3 biji bawang besar, 2 biji bawang kecil, gosok asam keping. Bawang ni nanti Ika akan iris juga. Last sekali kita akan letak bawang. Ayam ni kita akan goreng dulu, bagi dia garing sikit sebab Ika tak suka ayam lembik-lembik. Tak kunyit. Kita letak secukup rasa, garam sikit. Ika memang suka sambal tau. So apa-apa sambal saja memang Ika suka. Sambal ayam ke, sambal ikan ke, Ika memang boleh makan hari-hari. Mumukan dia. So yang ni ayam dia separuh ekor. No, setengah ekor. Gorengkan dia. Buat sambal ayam, goreng brokoli, telur dadah. Simple je menu kita untuk hari ni. First thing first, kita akan goreng ayam dulu. Besar-besar kan ayam dia. First, kita masukkan bawang. Dan kita akan masukkan cili kering dah di blend dengan belacan. Masukkan asam keping, garam. So kalau kita nak dia lagi garing, kita tambahkan minyak sikit. Akan sos ikan sikit. Brokoli ni kita rebus dulu like 1 minute macam tu. Masukkan olive oil, bawang putih, chili oil. Okey. Brokoli. Masukkan garam sikit, cukup rasa. Almost done.